tu tak sampai anak-anak tak boleh merasai. Tuan Haji dah jawab dah. Sebab tu Abang Roy pun terpetik jugalah daripada statement Abang Jebat. Kan Tuan Haji faham ayat dia cakap tu, dia jawab dia faham. Tapi kalau soal Abang Jebat punya matlamat dan tujuan, kan, kami rakyat Malaysia nak tengok. Kalau pasal buruk-buruk yang duk kecam-kecam tu, yang marah-marah tu, Abang Roy yakin Tuan Haji ni bukan kaling punya orang. Kan, dia jalan misi kemanusiaan ni dah lama. Kan, kecaman dan hantaman ni dah lama. Kan, tapi dia boleh handle lah geng-geng tu kalau dia cakap. Dia cakap kan, tuan-tuan komen yang baik-baik. Rasa-rasa orang ikut tak? Kan, orang ikut. Ataupun admin dia untuk kontrol semua benda tu. Rasa-rasa orang ikut tak? Orang ikut. Kalaulah itu jadi masalah, Abang Roy minta dekat Tuan Haji, tolong stopkan komen. Hanya sekadar video dalam perdebatan dalam live. Abang Jebat jangan duk tengok komen tu. Kan, Tuan Haji tak duk tengok komen tu. Kami nak tahu pengisian. Apa yang Abang Jebat bawa sebenarnya, yang nak memberi mesej dan kefahaman pada rakyat Malaysia. Dia kena bertemu bersuah muka. Tuan Haji boleh tutup komen Abang Roy rasa. Kan, jangan katakan komen jeep, singa, rimau, gajah, naga pun dia tak heran. Dia cakap tak mau, aku nak sampai apa yang aku nak sampai. Jadi bukan alasan lah. Kalau itu alasan, Abang Roy rasa Abang Jebat tak cinta lah kan. Dia kan buat gitu, Jebat kot kan. Abang Roy ni pakai nama Roy. Mak Saleh main tang mana Roy tu. Ku jajak jalan yang berliku. Namun hidup bukan mudah. Hati mau keras. Nampak ni, hati mau keras. Saya cabang Abang Jebat, settlekan masalah ni. Tidak, rakyat Malaysia tak faham mesej yang Abang Jebat. Tak apa, Abang Jebat nak balon dia, Abang Jebat nak bagi soalan yang kau lagu mana pun, tak ada masalah. Dan saya minta dekat Tuan Haji, mohon tutup ruangan komen. Hanya sekadar orang boleh melihat. Sebab orang nak tahu pengisian yang sebenar Abang Jebat dan Tuan Haji. Boleh? Siapa setuju, sila komen.